Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Kumpulan penemuan yang kedua yang besar ialah soal hibah. Pasal skim Pak Mantelo. Ya. Akta mengatakan bahawa hibah ini ataupun keuntungan ini ataupun dividen lah bagi mereka yang bukan beragama Islam, hibah ini maksudnya dividen lah. Kan? Dividen hanya boleh dibayar daripada lebihan, dan rizab itu ada peraturan-peraturan dia lah. Dia banyaklah dia ulaskan pasal rizab macam mana semua, tapi long and short untuk orang ramai faham macam inilah. Dah kalau kau tak ada duit, kau nak bagi untung macam mana? Kan? Masalahnya dia bermula daripada zaman Najib, terutamanya 2010, 2011 kan. Dividen atau hibah itu tinggi. 8% kan. 8 pernah ada. Dia ada dua. Satu hibah, satu lagi hibah haji. Hibah haji. Campur dua berapa kan? Cuba bacakan daripada tahun-tahun. 2014 annual hibah 6.25%, hibah haji 2%, so jumlah 8.25% 2014. 2015 saya campur terus Campur terus. 2015 8 juga. 2016 4 5 5.75. 2017 tahun sebelum 6.25%. Masuk 2018 baru 1.25%. Sepatutnya 2014 tu tak boleh bayar dah. Sebab rizab mula menjadi negatif daripada 2014. Sebab itu Tan Sri Zati tulis suratnya. Rizab negatif, kau pergi bayar dividen semua ni. Kalau orang tahu, orang ramai-ramai buat keluar duit daripada tabung haji, dan tabung haji itu kerajaan jamin, guaranteed. Kalau orang keluar banyak-banyak, maka kerajaan kena bayar. Bila kerajaan kena bayar, duit kerajaan diambil daripada kumpulan wang disatukan, habislah gaji pun tak boleh bayar. Kan? Kita tak tahu apa yang berlaku masa itu, tapi pengalaman saya dekat jemaah menteri lah. Perkara-perkara dividen ni semua dibincangkan dengan Perdana Menteri. Dan dia pula Menteri Kewangan. Kerana perkara itu dilihat sebagai akan ada kesan besar kepada sokongan politik. Jadi dia nak tunjukkan bagus lah. Jadi dividen tu tinggi 8% kan. Memanglah kalau 8%, return daripada terutamanya bursa masa tu berapa je, 4-5% je pun. Kalau return, kalau daripada bond pun masa itu berapa je, mungkin 4% je. Jadi memanglah nampak bagus kan. So you're saying part of the political game untuk nampak bagus at that time, they tap into reserves yang they were not supposed to touch to in the first place. Aku nak datang ni. Ni nak cerita pasal skim Pak Mantelo lah. So itu yang secara halus disebut di dalam RCI ini. Walaupun saya minta maaf lah Tun Raus. Saya tahu semua Tan Sri Tun semua tak boleh sebut macam saya sebut. Jadi saya tolong sebut lah kan. Oleh kerana orang politiknya, dan ini bukan terhad kepada Najib saja. Kepada Anwar pun. Sebab itu saya ada masalah. Kalau ahli politik, dia tak nak bercakap terus terang. Dia fikir duit tu macam dia punya. Dia decide bagi sebab lagi banyak bagi, lagi popular aku, lagi banyak bagi. Duit tu bukan duit dia, duit tu duit rakyat. Kalau yang dalam kerajaan, duit pembayar cukai, duit rakyat. Kalau untuk tabung haji, duit kita semua pendeposit. Bila you umum, hibah tu tinggi, jadi setiap tahun nak kena agih berapa? 2 bilion, 3 bilion? Well, rule of thumb dia katakanlah masa itu pendeposit dia 60 bilion. Kalau 8%, kalau 10%, 6 bilion. 8% dalam 3-4 bilion macam tu lah. Of course dia ada perkiraan dia lah. So I would imagine lebih kurang 3-4 bilion lah. Setahun kan. Okey, dia tak ada untung,
aset dia semua ni dah toxic, nilai dia lebih rendah daripada liability, tapi dia pergi umum 3-4 bilion dia nak tabur ni. So, bila dia nak bayar, dia ambil duit siapa? Dia ambil duit yang ada depan mata dia lah, deposit tu. Duit pendeposit lah, itu yang jadi Pak Mantelo. Mm-mm. Kita orang menabung di dalam tabung haji supaya tabung haji ambil duit itu untuk buat pelaburan sikit-sikit. Ada untung. Yang ada untung itulah kita membantu orang lain bagi subsidi untuk dia pergi haji sedikit. Yang lain tu dia pulangkan lah. Kan? Tapi bila dia tak ada keuntungan, dia ambil duit kita yang kita tahu, dia gunakan duit itu, dia buat pusing ni untuk bayar keuntungan. Tapi for institution macam wealth fund macam ni kan, takkan dia tak ada safeguards yang mengatakan you cannot touch Nanti aku jawab. Okay, Nanti aku okay. jawab. Okay, ya. Ini menjawab yang Akmal Saleh juga. Akmal Saleh dan juga kita nak panggil apa yang geng-geng UMNO ni. Kalau PKR kita panggil Ceplos. Aku pun ya Allahu Akbar. Ada orang lah tag aku dekat ada orang hantar message, dia forward satu posting. Dia kata YB ni banyak, sabar ya. Sebabnya kalau saya jadi YB saya dah putus asa dengan rakyat Malaysia ni. Sebab dengan segala dah keluar RCI ni, dia boleh jawab, kenapa pula tabung haji bermasalah? Kan masa itu dia banyak bayar dividen. Dividen banyak maksudnya untunglah. Sama juga macam perbahasan saya dekat Parlimen Mac 2016 lah. Yes. Yang aku bergaduh pasal benda ni. Geng-geng ahli Parlimen UMNO duk bangun macam tu lah. Ini apa ni, tengok saiz dana makin besar. Dah jadi 60 bilion, 70 bilion. Untung naik 3-4 bilion. Yalah, skim Pak Mantelo. Kan? Sebab dia rolling. Dan itu juga yang disentuh di dalam RCI. Maksudnya, begitu bahayanya apabila kita tidak bercakap benar mengenai kedudukan kewangan tabung haji. Kerana itu menarik penabung-penabung yang mencari keuntungan besar. Sebab dia tengok, 8%. 8% kalau macam itu, baik aku letak dalam tabung haji. Tak payahlah letak dalam fixed deposit ke apa. Rental yield kalau tak menipu lah kan. Maksudnya kalau kita ada property, kita bagi sewa kan. Normally rental yield 5-6%. Tolak-tolak semua. 8% tak payah buat apa dan dijamin oleh kerajaan. 8%. Jadi dia menarik yang besar. So, kerajaan masa itu duk beritahu, UMNO duk beritahu, tengok hebatnya tabung haji, dana makin besar. Jadi, bila duit makin banyak masuk ni, dia ambil duit itu, dia pergi umum lagi. Dividen hibah tinggi, 8%, lagi banyak duit. Sedangkan dia duk makan duit orang ni. Kan? Jadi, soalan Pak An tu, sampai kita kepada satu bahagian yang penting pasal hibah ni. Satu Pak An tanya kan, takkan tak ada safeguard? Memanglah ada safeguard, itulah yang aktanya. Kan akta tabung haji secara jelas beritahu tak boleh bayar hibah kalau result negatif. Okay. Ya. Dia langgar. Itu membawa kepada penemuan utama di dalam laporan RCI ini yang secara halusnya komisioner ni menyebut menggunakan satu frasa iaitu creative accounting. Sebenarnya menipu lah. Kan creative accounting kan. It's precisely because result tak boleh, kalau result negatif tak boleh bayar hibah. Tapi kerajaan UMNO semua ni memang nak dibayarkan. Jadi akhirnya apa yang tabung haji buat? Pengurusan tabung haji buat. Dan jangan nak katalah board tak tahu kerana semua ini pergi kepada board. Dia tengok definition asset tu. Okay. Dia kata asset tu sebab dalam akta tak kata yang asset tu kena comply dengan satu standard yang tu. Jadi dia guna definition asset lain supaya akhirnya dia jadi 3.4 billion profit instead of kalau guna satu lagi standard tu dia jadi loss 1.4 billion. Okay.
Pelaporan kewangan ini dia mestilah mematuhi piawai pelaporan kewangan antarabangsa dan juga Malaysia. Itu disebut sebagai Financial Reporting Standard. Dan setiap Financial Reporting Standard tu dia ada angka dia, FRS 1, 2, 3. Dulu masa aku nak jadi chartered accountant, bab tu lah duk usung buku, duk hafal semua. Dekat Malaysia, benda tu dipanggil Malaysian Financial Reporting Standard lah, MFRS. Dia pun ada nombor dia semua lah kan. Macam mana kita nak mengendalikan setiap pelaporan bagi setiap aset, liability, pendapatan, semua tu dia mestilah mematuhi peraturan itu. Financial Reporting Standard ni kira akta lah kepada kewangan kan. Now, FRS secara jelas, walaupun aku dah tua berkarat lah jadi accountant ni kan, secara jelas untuk menunjukkan true and fair value sesuatu aset tu, dia kena tunjukkan aset sebenar nilai itulah. Yeah. So dia ada banyak term dia lah, mark to market lah, apa nama ni, macam-macam lagi term. Tapi long and short of it, untuk tidak membosankan orang ramai, maksudnya nilai itu mestilah nilai yang paling reflect apa yang kita boleh dapat di pasaran. Maksudnya kalau aku jual lagi ni, kalau saham FGV, walaupun aku beli RM4, kalau nilai dia 3%, 3% lah nilainya itu kan. Yang perbezaan itu semua jadi rugi. Kan? Kalau ikut FRS yang begitu, MFRS begitu, itu yang jadi negatif tu. Dan tak boleh hibah lah. Kan? Maka tabung haji dengan hebatnya, dia buat dia punya kepala sendiri. Dia berhujah. Tu Datuk Rozaidah tu lah. Bila dipanggil oleh RCI ni, keterangan dia kata dalam akta tak ada. Jadi oleh sebab itu, dia tak sebut sebenarnya. Dia accountant ACCA aku rasa. Kan? Dia tak kira yang dia belajar dulu-dulu FRS-nya semua tu kan. Dia tak kira yang peraturan-peraturan. Jadi oleh sebab itu dia kata kita boleh gunakan realizable asset value, RAV. Jadi dia buat sendiri, dia buat proforma dia. Kemudian dia panggil lah EY suruh check proforma dia. EY adalah banyak jugalah teguran-teguran kepada auditor dalam ni, nanti kita ulas sedikit nanti kan. Jadi menggunakan RAV yang dia buat-buat tu, maka void lah. Daripada rugi 1.4 bilion, tiba-tiba untung 3.4 bilion kan. Maksudnya ada 4 bilion tambahan. Sebabnya dia tukar, kalau tahun 2017 tu dia tukar peraturan macam accounting policy dia lah 2 kali tau. Dan kalau tengok, kalau baca RCI ni, memang dia buat itu bukan berasaskan peraturan. Dia tukar itu untuk memastikan akaun itu boleh bayar apa yang dia nak umum. Kan? Saya bagi contoh kan, konsep RAV ni kan. Contohnya, ambil saham FGV contoh yang baik lah kan. Kalau ikut peraturan antarabangsa, peraturan Malaysia, you mark to market all the time lah. Kalau masa you nak tutup akaun tu, harga dia dah RM2, maka RM2 lah. Walaupun kau beli RM4. Dia tak macam tu lah. Dia tak macam tu. Dia hanya akan impair ataupun ada rosot nilai kalau nilai itu mula-mula dia buat 70%. Maksudnya nilai telah susut 70%. Lepas tu dia tukar lagi, nilai susut 10%. So, kalau beli RM4, selagi tak jadi 40 sen, kekalkan RM4. Itu yang dapat balik jadi untung 3 bilion lebih itulah. So, ini yang penemuan-penemuan besar yang ditulis di dalam RCI tentang macam mana kreatif accounting ini telah dibuat untuk justify dan menghalalkan membayar hibah walaupun ia terang-terang melanggar peraturan.
And to go back apa yang Pak An tanya, ada sebab kenapa Akta Tabung Haji daripada 1969, kemudian Akta baru 1995 dengan secara jelas kata tak boleh bayar hibah kalau tak ada result positif. Sebabnya ialah skim Pak Mantelo lah. Sebab kerajaan menjamin setiap sen dalam tabung haji tu. Jadi kalau tabung haji pergi buat skim Pak Mantelo macam ni, skim cepat kaya, duk rolling duit, nampak untung tapi sebenarnya duit tak ada, duk pusing tu saja kan. Dia akan sampai masa sama macam skim Pak Mantelo, tak cukup duit dah nak bayar. Bila tak cukup duit nak bayar, orang sedar, orang akan minta duit sekaligus keluar, bank run. Dan bila bank run itu berlaku, maka kerajaan kena bayar. Jadi sebab itu akta itu jelas tak boleh bayar kan. Tapi tabung haji lah dia buat daripada 2014, 15, 16, 17 dan yang itu juga yang saya tengok tidak dikomen banyak kan. Teguran daripada RCI ini kepada ketua audit negara adalah banyak kali tau. Sebab tahun 2017 itu dengan semua yang telah berlaku, kemudian juga dengan macam mana tabung haji menukar accounting policy dia untuk menghalalkan creative accounting ini, Suruhanjaya Diraja berpendapat sepatutnya ketua audit negara masa itu dah bagi qualified opinion. Maksudnya qualified opinion dalam bahasa Melayu maksudnya teguran. Tapi ketua audit negara tak bagi qualified opinion. Dia lembut, maksudnya bila tak bagi qualified opinion, maksudnya penyata kewangan itu adalah bersih dan tepat. Cuma dia letak satu nota emphasis of matter, maksudnya tapi lah, ya, saya nak ingatkan sikit lah. Macam itu. Semua okey, tapi tengok yang itu sikit. Sedangkan benda itu clear dah bahawa itu creative accounting, dia melanggar peraturan-peraturan perakaunan, reporting standard semualah. Jadi at this point kan, aku nak sebut ingat tak minggu lepas kan kita cakap pasal e-fishery. E-fishery co-op kan. Creative accounting kan. Bila kita cakap pasal e-fishery co-op minggu lepas, ingat tak macam mana keadaan itu berlaku kerana e-fishery ni they keep two separate books. Two separate books. Yang kepada auditor, yang kepada semua tu satu buku lain, satu penyata dan laporan kewangan lain yang dia guna untuk mengendalikan syarikat, rugi dia, duit tinggal berapa, yang itu satu lagi buku. Tak banyak beza ni. Creative accounting tu menyebabkan akhirnya keputusan untuk mengira hibah berapa semua tu, dia tak guna laporan ketua audit negara tu. Dia pakai laporan management report dia sendiri yang kira RAV semua. Kan? Jadi RCI juga ada menyentuh perkara itu. Sepatutnya ketua audit negara mestilah ada pandangan dan menyatakan teguran ataupun qualified opinion terus kerana dividen ataupun hibah yang diumumkan itu memang telah melanggar. Tapi jawapan daripada ketua audit negara, keputusan dividen itu bukanlah keputusan kami, itu tertakluk kepada tabung haji dan juga kerajaan. Jadi itu latar belakang kenapa recommendation RCI itu agak keras terhadap ketua audit negara, iaitu lepas ni jangan bagi ketua audit negara dah audit, bagi independent auditor terus.